Ni ada tulis pada 10 hari bulan 3 tahun 2025 yang rekod asal disaling balik dalam kertas ni pada 29 Mac tahun 2014 tarikh perkahwinan Muhammad Amir Shah bin Haji Ahmad dengan Nur Izawani binti Muhammad Saleh di Thailand. Kata ada doa sikit pada saya suaminya. Ya Allah, kuatkan ingatanku. Ya Allah, kau sembuhkanlah ku segala penyakit yang Allah berikan, lindungilah keluargaku. Ya Allah, dan kau permudahkanlah segala urusanku. Ya Allah. Amin, amin, amin. Ya Rabbil Alamin. Urusan nikah Muhammad Amir Shah bin Haji Ahmad dengan Nur Izawani binti Muhammad Saleh di Malaysia seterusnya dalam perancangan sebab mengikut ajaran orang yang kahwin luar, kahwin musafir, daripada dia berkahwin di Thailand balik Malaysia, dia suruh berkahwin balik nikah balik supaya tak jadi fitnah. Boleh tak kahwin balik pun, tapi tawak makan tawak gapo tak elok. Tu saya Muhammad Amir Shah bin Haji Ahmad mencari isteri, selalu tak dapat dihubungi dengan baik. Lepas tu daripada tahun 2014 tu saya duduk balik 3 hari je setahun. Dari setahun tu 3 hari balik bersama dengan isterinya. Itulah masalah sikitnya. Lepas tu muka daripada tahun 2016 tu anak Ilek dibawa ke Paris apa semua, terlibat dengan ada laporan polis, melibatkan orang yang mengejar anak saya. Dia ingat anak saya memang hilang, diculik apa semua. Memang culik lah ikut sayanya, tapi ikut pandangan dia orang tak panggil culik, dia orang ambil, tak bagi tahu saya di sekolah tanpa pemberian tahu. Jadi masalah tu sebelah pihak kata culik, sebelah pihak kata ambil di tadika. Tu bermasalah sikit sampai ke hari ni berkomunikasi masih punah, masih tak comel, masih tak terus terang dengan baik, dengan jujur, dengan ikhlas apa penyelesaian kita selepas pada hari ini. Sebab saya sayang ke anak dan isteri saya tu, sebaik-baik mungkin saya akan jaga dia dengan baik.